Rupanya ramai lagi tak tahu Malaysia pernah kayakan seorang billionaire Cina secara senyap. Nama dia Tan Sri Robot Kok, seorang tycoon Malaysia yang pegang barang keperluan asas rakyat Malaysia ni dari sebelum merdeka lagi. Dia ni dilahirkan di Johor tapi sekarang dah besar dan tak duduk Malaysia dah pun. Tapi macam mana ranking nombor 1 orang terkaya Malaysia ni pegang kat dia lagi. Cara dia nak pegang rakyat Malaysia ni memang bijak gila. So hampa akan tahu cara strategi dia sampai habis video ni. Dia ni sebenarnya bukan dari keluarga kaya pun. Hampa mesti duk ingat macam drama Melayu, harta kekayaan dari keluarga dia bagilah apa. Sebenarnya tak pun. Robot Kok ni dari zaman perang Jepun dulu dia dapat bekerja dengan syarikat Mitsubishi Jepun. Tapi hampa jangan duk ingat zaman tu dia pergi buat kereta Mitsubishi Lancer pula. Syarikat tu sebenarnya dia duk buat jual beras. Zaman tu kan Jepun pegang pasaran beras. Hampa jangan tak boleh nak cakap dia ni pembelot ke apa. Hampa sabar sat. Dia ni kerja mula-mula sebagai office boy je sampailah dia dapat offer jadi ketua jabatan dalam bahagian jual beras tu. Lepas Malaysia dah merdeka, dia ni masih ada hubungan baik dengan Jepun. Paling bagus sekali Robot Kok ni dia guna semua ilmu yang dia ada zaman kerja dia tu dengan membuka syarikat Kok Brothers dalam bisnes jual beras juga. So zaman tu siapa dia tahu cara nak buat ataupun jual beras secara besar-besar ni. Tapi dia sedar nak growkan pendapatan ni memang tak boleh harap pada satu income je. So apa dia buat? Dia buka pula syarikat Melayan Sugar Manufacturing ataupun kita panggil MSM yang hampa duk pakai gula perai tu main dari syarikat dia lah. Kali ni dia ada game plan yang besar. Dia nak jual gula ni sampai pasaran global. So mana kata memang tak boleh buat seorang lah. Kok mana pun modal lagi tinggi lah. So apa dia buat? Dia buka syarikat tu bersama 2 orang Jepun yang terkemuka bersama top investor Malaysia ke waktu tu lah. Waktu tu siapa je tahu cara nak hasilkan keperluan asas ni sampai boleh buat duit besar-besar ni. Mula-mula dia ambil supply gula dia dari India je. Dia import murah dan bawa balik ke Malaysia dan dia jual balik. Boleh kata macam reseller lah. Tu bila harga gula supplier dia ni naik, dia mula sedap. Kalau dia nak stay dalam line bisnes gula ni, dia kena kawal penghasilan gula dia ni dari awal proses lagi. Antara cerdiknya lagi Robot Kok ni, dia tahu bisnes ni adalah bisnes yang susah gila orang nak masuk. So antara cara dia nak buat untuk kekal lama dalam bisnes ni, apa dia buat? Dia pegang pula syarikat penghasilan tebu terbesar di Perlis. Sebab itulah dia ni digelar Raja Gula. Hampa bayang gula perai yang duk ada ni berapa lama dah dalam pasaran kita. Jadi lepas tu dia guna konsep yang lebih kurang sama ni, dia kembangkan banyak lagi syarikat lain dalam Malaysia. Logistik ada, offshore ada, perhotelan pun ada. Yang Syarilah hampa duk tengok hotel orang kaya tu bersepah satu dunia. Paling hampa tak sangka wayang JC yang hampa pergi tengok Black Brothers tu, JC tu main dari syarikat dia. Inilah yang kita katakan bersara secara style. Jadi apa kesimpulan dari cerita ni kita boleh ambil? Dia bermula dengan skill yang dia ada waktu dia kerja tu dan dia jual balik. Bila mana dia tahu dengan berniaga ni akan dapat unlimited income, dari situlah dia ulang balik proses yang sama untuk kembangkan duit dia dari pelbagai jenis perniagaan. Kalau hampa suka video macam ni, hampa follow akaun saya ni dulu. Nanti saya akan share cerita lagi best dari ni.